Argentina menang sebab kena tolong dengan referee? Betul ke? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak review round 16 untuk Piala Dunia, yang mana kita pun dah start rasa kehangatan dalam Piala Dunia kali ni. Tapi ada beberapa momen yang mengecewakan jugalah sebenarnya. By the way, boleh tak kita skip game Argentina dengan Portugal je dalam video ni? Gurau-gurau, kita akan sembang juga pasal tim lain. So kita recap dululah sebelum kita mulakan video review kita kan. Kita tengok pasukan Kanada hampir kejutkan pasukan Morocco. Memang kita tengok result Morocco menang 3-0, tapi daripada segi permainan, aku rasa ni first time pasukan Morocco kena outplay. Tapi nasib baiklah Morocco berjaya juga cari cara untuk menang dengan pasukan Kanada. Dan pasukan Paraguay, mereka main dark arts, mereka tak mau main bola, mereka just nak main kasak saja dengan pasukan Perancis. Tapi Perancis kata apa? Hampa nak main kasak, kami pun boleh main kasak. Brazil ni adalah upset pertama yang berlaku dekat round 16 kali ni, yang mana mereka tersingkir kalah mengejut dengan pasukan Norway. Sebenarnya ramai dah cuak tau yang kemungkinan Brazil akan kalah dalam game ni, tapi itulah, kita still bagi harapan. Cuma lala kali kena kita dengan Norway. Yang paling tak tahan tu Neymar celebrate gol penalti lah minit tu, sedangkan gol tu tak ada makna. Tapi tak apalah, bagilah dia celebrate. Dan England, orang duk kata main dekat altitude tinggi lah apa semua lah kan, sekali mereka kena red card pun still boleh menang dengan pasukan Mexico. Ni upset kedua yang berlaku, iaitu Portugal dengan Spanyol. Ya, untuk fan-fan Spanyol mungkin orang kata happy lah, tapi untuk fan-fan Portugal dan juga fan-fan Cristiano Ronaldo, mesti game ni jadi sangat-sangat mengecewakan. Lagi pedih bila kita tengok game ni macam Portugal tak mau menang pun ada. So Portugal harapan nak Piala Dunia dah pun terkubur. USA dengan Belgium. USA sebelum tu mereka dah overturn red card yang Balogun dapat, tapi tiba-tiba Donald Trump kata, "Halo, oi, jangan bagi red card, cancel." Lepas Infantino kata, "Yes daddy." Lepas Infantino cancel, tapi still kena bantai dengan Belgium. Argentina dengan Mesir, ni lah game yang jadi kontroversi pada minggu kali ni. Sebab ramai kata banyak insiden-insiden yang pelik yang membuatkan pasukan Argentina daripada ketinggalan 2-0 boleh comeback jadi 3-2 dalam game ni. Dan Colombia dengan Swiss kita skip boleh tak? Aduh, seri 0-0 sampai habis, lepas tu penalti. Tapi tak apalah, kita masuk dalam satu-satu game. By the way, macam biasa, kita nak ucapkan terima kasih dekat rakan penaja kita iaitu Dr. Print. Sorry hari ni tak pakai baju Dr. Print. Aku tengah duduk kat KL lah ni, bawa selai je baju pula kan. Lepas tu kena basuh pula, tapi tak apa, kita pakai ni. By the way, kalau nak dapatkan baju collaboration Pala Bola Studio dengan Dr. Print, boleh tekan link dekat description dekat bawah. Dan support sekali mereka punya media sosial. Dr. Print lah ni jadi penaja Pala Bola Studio dalam kempen Pala Bola World Cup dengan tagline dia apa? From Factory to the Pitch. So tak mau cakap banyak, kita masuk dalam satu-satu game. Banyak gila kita nak bincang tau dalam minggu ni. Kita masuk game pertama dulu, iaitu Kanada dengan pasukan Morocco. Sebenarnya kalau kita tengok Kanada dengan Morocco ni, aku pun terkejut juga macam mana pasukan Kanada boleh outplay Morocco. Sebab Morocco mereka antara pasukan yang main high pressing dengan cukup bagus tau. Tapi aku rasa mungkin lawan dengan Kanada ni adalah first time pasukan Morocco jadi favourite betul-betul. Contoh kalau kita tengok sebelum ni, Morocco lawan dengan pasukan Brazil. Even walaupun Morocco lah ni lagi kuat daripada Brazil, tapi still Brazil favourite. So tekanan tak banyak dekat mereka. Tapi kali ni Morocco lawan dengan tuan rumah, dan kali ni mereka pressure disebabkan mereka lah pasukan favourite. Dan kita boleh tengok pasukan Morocco hampir-hampir terciduk dalam game ni dengan fast transition attack daripada pasukan Kanada. Tapi gua dah cakap dah, tactical Jesse Marsch ni dulu dia coach Leeds United, dan aku rasa bila benda yang sama berlaku dekat Kanada, memang ni masalah dia. Apa dia? Masalah tactical Jesse Marsch ni, mereka terlalu agresif. Dan baguslah kan bila terlalu agresif, tapi masalahnya bila ada chance dalam kotak penalti mereka tak boleh score. Yang tu je problem. Dan bila sampai turntable dekat pasukan Morocco nak attack pula, Morocco dapat gol. Dan aku rasa first goal tu sangat-sangat penting lah, yang buatkan pasukan Morocco boleh believe dan pasukan Kanada down, dan lala kali pasukan Morocco boleh score lagi 2 gol. Apapun, kita kena bagi kredit juga dekat pasukan Kanada sebab mereka berjaya outplay pasukan Morocco. Bukanlah 90 minit, tapi seketika pun padu juga mat. Tapi sayanglah mereka tak boleh score chance-chance yang mereka ada. Pasukan Morocco pula, walaupun ada satu masa mereka barai, tapi bila masa mereka tengah pegang game, mereka boleh score chance yang mereka ada. Yang itulah yang
membezakan pasukan yang elit dan juga pasukan yang sulit. Pasukan elit walaupun dalam keadaan struggle, dia dapat satu chance, dia boleh skor satu. Tapi kalau pasukan sulit, walaupun dia pegang game, tapi kalau dia dapat chance tapi dia tak boleh skor. Itu masalah dia. So kita masuk ke next game pula, iaitu Paraguay dengan pasukan Perancis. Game ni memang macam main gusti man. Game Paraguay dengan pasukan Perancis ni, kalau kita nak tengok gol lah, memang kita akan kata game ni bosan lah, sebab pasukan Perancis just dapat penalti saja dan diskor oleh Mbappe. Tapi overall kalau kita tengok game ni memang best tau. Kita boleh tengok battle antara pasukan Paraguay dan juga pasukan Perancis. Dan pasukan Paraguay mungkin dah sedar yang depa tahu kalau depa main open dengan Perancis, dia seolah-olah macam hang kangkang lawan dengan Perancis man. Memang habis kena bubur. So Paraguay datang dengan satu taktik paling kotak dalam game ni, iaitu depa main negatif football. Bukan setakat depa main negatif football, depa cuba torture mentally dan juga physical play pasukan Perancis. Kalau hampa tengok game ni banyak gila tau tackle keras, fall kasar yang play pasukan Paraguay buat. Tapi hampa tak tahu tak satu benda yang pelik. Paraguay tak dapat satu pun kad dalam game ni. Tapi orang tak sembang lah kan, sebab bukan Argentina. Kalau Argentina buat benda tu dalam game ni, tu dia FIFA sayang Argentina. Tapi ni Paraguay. So Paraguay orang kata tak apalah Paraguay. Sedangkan tim-tim Amerika Latin memang main kasar, termasuk juga pasukan Paraguay. Satu benda yang aku suka dekat tim Amerika Latin tak kira depa ni padu ke tak padu ke, satu benda persamaan depa adalah depa punya passion dan juga desire. Sebab tu hang tengok pasukan Paraguay dalam game ni cuba habis-habisan untuk stop pasukan Perancis, dan kita boleh tengok depa buang masa, acak-acak injured sampailah kena 1-0. Bila kena 1-0, dia lebih kurang macam depa rasa depa punya own medicine. Yalah, sebab tadi depa buang masa, depa acak-acak injured, depa main kotak dengan Perancis. Tapi bila dah kena 1-0, depa pula terligan-ligan masa nak cari gol dengan pasukan Perancis. Dan kita boleh tengok Perancis, Mbappe memang puas hatilah bila boleh beat pasukan Paraguay. Ramai yang mengecam taktikal pasukan Paraguay yang mengatakan depa ni adalah negatif football. Tapi kita nak buat macam mana? Pasukan Paraguay pun sedar diri, takkanlah depa nak main open lawan dengan Perancis. Bagi aku taktikal pakimbas ataupun taktikal main kotak ni adalah taktik juga. Cuma kita memang tak suka lah. Yang tu kita tak boleh nafikan. Tapi satu benda yang hampa kena tahu, kalau main dark arts ni ataupun negatif football, itulah kelemahan dia, iaitu hang tak boleh buat satu mistake. So dalam game kali ni, walaupun depa hampir perfect bertahan lawan dengan pasukan Perancis, satu mistake saja dalam kotak penalti, bagi penalti dekat Perancis dan depa pun balik. So Perancis akan jumpa Morocco dan aku rasa game tu best mat. Pertemuan ulangan World Cup edisi lepas. So kita tengok ke next game, iaitu Brazil dengan Norway. Aku fresh mat, sebab aku ni dulu ex-fan Brazil. Tapi buat macam mana kan, Brazil lawan dengan pasukan Norway. Kalau kita tengok separuh masa pertama, aku rasa Brazil memang padu tau. Kalau siapa-siapa yang terlepas first half, kalau aku cakap Brazil padu masa first half, mesti apa tak percaya. Sebab second half memang Brazil totally kena dominate dengan Norway. Tapi first half Brazil ada peluang tau untuk skor. Dapat penalti kat Brazil, tiba-tiba Bruno Guimaraes pergi ambil pula kan. Sedangkan ada play macam Vini, play macam Cunha. Kita bukanlah nak salahkan Bruno Guimaraes, kalau dia skor kita puji dia, betul tak? Tapi waktu sebelum dia ambil penalti pun, waktu dia ambil bola nak ambil penalti pun, kita dah mempersoalkan tak ada play lain kan nak ambil penalti dalam game ni kan. Ada play besar lagi macam Vini. Cunha pun dulu dekat Wolf, dia pun ambil penalti kerap juga. Yang paling mengejutkan, kalau Ancelotti lepas habis game, dia kata apa? Dia kata Vini adalah pilihan ke-6 untuk ambil penalti. Maksudnya kalau tak ada Neymar, tak ada Rafinha, tak ada play lain, sampailah Vini jadi pilihan ke-6, barulah Vini tu akan dipilih untuk ambil penalti. So aku rasa macam nonsense gila lah untuk pasukan Brazil. Sebab ni big moment untuk pasukan Brazil turnkan game ni menang. Bila masuk ke second half, Endrick pula miss chance. Tu paling sayang. Tapi bila masuk second half, kita boleh tengok Norway dah start pegang game, dah start attack. Kita boleh tengok pula Brazil nampak struggle gila. Satu benda yang aku macam tertanya-tanya dalam game ni Gabriel Magalhaes, dia bukan Gabriel yang kita kenal tau. Gabriel yang kita kenal adalah defense yang beast, yang solid. Walaupun aku tak suka Gabriel Magalhaes, aku kan fan MU, so aku tak suka Arsenal, aku tak suka Gabriel Magalhaes. Tapi aku tak tolak, aku tak nafi Gabriel antara defender terbaik dekat dunia lah ni. Tapi dia bukanlah Gabriel yang selalu kita kenal. Mungkin disebabkan peraturan FIFA yang terlalu ketat dalam kotak penalti, buatkan play yang main dark arts macam ni, mereka tak boleh function sangat. Kalau hampasan dalam World Cup kali ni dalam kotak penalti, memang kita dapat nampak fall yang kadang-kadang sah pun referee bagi penalti juga. So disebabkan tu kita tengok pemain-pemain yang selalu main dark arts macam Gabriel Magalhaes, even Rudiger dekat Jerman pun tak perform juga sangat tau. Dan Haaland dalam game ni memang totally dominate Gabriel Magalhaes dan dia boleh skor 2 gol. Satu gol pertama tu okey lah, gol kedua tu sakit hati man. Sebab depa pun tak jangka lala kali boleh shoot macam tu saja. Lepas tu Brazil dapat satu penalti, Neymar boleh skor. Tapi Neymar pergi celebrate,
geram tu lah kan. Tapi ramai tanya tau, pasal apa masukkan Neymar dalam keadaan tim tengah pressure? Bagi aku bila kita tengok game ni bila Neymar masuk sebelum tu permainan Brazil bergerak di sekeliling Vini dan kita dapat nampak memang agak laju juga attacking pasukan Brazil. Tapi bila masuk Neymar, Brazil cuba main sekeliling Neymar. Tapi sayang mat, tu bukan Neymar yang kita kenal sebelum ni. Dan bila Neymar masuk, Brazil main sekeliling Neymar, tu lagi meranapkan gameplay pasukan Brazil. Tapi apapun aku rasa ni adalah upset besar untuk pasukan Brazil. Termasuk edisi kali ni Brazil dah tak menang Piala Dunia dalam tempoh 24 tahun. Walaupun kita tak nafi juga depa still pasukan yang menang paling banyak Piala Dunia, tapi Brazil makin lama makin kehilangan aura depa. Aku rasa Brazil dah start kena risau. Bukan start kena risau lah ni lah. Sebenarnya sejak Piala Dunia 2018 pun Brazil dah start kena risau. So kita masuk ke next game pula, iaitu England dengan pasukan Mexico. Sebelum masuk dalam game, ramai yang menjangkakan England akan struggle lawan dengan pasukan Mexico. Sebab apa? Sebab Mexico sebelum masuk dalam game lawan dengan England ni, aku rasa ada point kalau England cuak. Sebab apa? Mexico tak bolos lagi tau. Mexico tak bolos lagi dalam group stage, dalam round 32 masih lagi belum bolos dan akan lawan dengan pasukan England dekat home depa sendiri. Dan dekat Stadium Azteca tu bukanlah satu stadium yang mudah. Kalau hang ni tim-tim baru, lagi-lagi kalau hang ni tim-tim manja daripada Eropah. So Stadium Azteca yang Mexico dengan England ni main dia ketinggian dia lagi tinggi tau daripada flight komersial biasa terbang. So bila main dekat tempat tinggi ni jadi apa? Dia bukan gayat tapi susah nak bernafas sebab makin tinggi oksigen makin kurang. Dan kita boleh tengok awal-awal memanglah Mexico memang boleh pegang game dan England nampak agak struggle sikit. Tapi start je England boleh skor gol pertama, gol daripada Bellingham. Lepas tu yang membuatkan game ni jadi lagi mudah untuk England bila pasukan England press habis-habisan untuk Mexico buat kesilapan dan England boleh skor gol kedua dalam tempoh yang singkat. Tapi satu benda kita kena puji adalah Jude Bellingham. Performance Jude Bellingham dan Harry Kane, aku rasa mereka ni lah antara punca pasukan England jadi superior lah ni. Sebab kalau hang tengok Harry Kane dengan Bellingham, cara mereka main macam mereka dah main daripada kecil mat. Persefahaman tu, mereka punya connection tu memang solid gila. Kalau contoh hang tengok, kadang-kadang Kane lari, Kane minta bola, lepas tu bila defend duk target Harry Kane, Jude Bellingham akan kosong. Masalahnya bila orang target Jude Bellingham, Harry Kane akan kosong. Dan mereka ni selalu switch role tau. Yang tu lah kita suka dekat Harry Kane. Dia bukanlah striker yang dia nak score saja, tak. Dia boleh korbankan role dia supaya pemain lain boleh score. So kita boleh tengok dalam game ni saat-saat Kane jadi target man, saat-saat Bellingham jadi target man. Benda tu lah yang membuatkan play-play pasukan Mexico struggle gila nak stopkan attacking pasukan England. Tapi masa dah skor 2-0 tu, tiba-tiba Mexico boleh skor 1 gol daripada Quinones dan hampir-hampir samakan kedudukan masa first half. Tapi semangat Mexico kali ni memang lain macam. Kita kena bagi respect. Masuk ke second half, tiba-tiba Kwanzaa kena red card. Dengar cerita bila Kwanzaa kena red card ni, England nak minta dekat FIFA nak overturn. Sebab tu Donald Trump boleh call, takkanlah England tak boleh kan. Benda tu lah yang masalah dia jadi kan. Kalau kita nak sembang pasal red card tu panjang juga. Tapi Kwanzaa kena red card. Masalahnya pasukan Mexico gagal untuk ambil advantage lah. Masa tu Gordon kena fall, lepas tu pasukan England dapat penalti dan disudahkan oleh Harry Kane. Ramai juga yang menaikkan isu masa tu Harry Kane tak silap aku dalam kedudukan offside ke sebelum bola tu dapat dekat Anthony Gordon. Hampa rasa macam mana? Dan Mexico lepas tu dapat penalti gol daripada Raul Jimenez. Apapun aku memang tabik dekat pasukan England, walaupun aku ni antara pembenci tegar England. Aku kata England ni tim poyo, tapi kita pun tak boleh nafikan England memang solid dan kali ni nampak lain macam. Walaupun kadang-kadang ada momen yang mereka nampak macam susah, tapi England tahu cara untuk menang. So kita masuk game seterusnya iaitu Portugal dengan pasukan Sepanyol. Hui, yang game ni memang mengecewakan mat. Dia bukan mengecewakan daripada segi result. Hang tak sakit hati sangat tau kalau tim hang kalah, tapi tim hang main habis-habisan. Paling kurang hang boleh kata tak apa, kita dah cuba. Tapi masalahnya bila lawan dengan pasukan Sepanyol ni, Portugal memang main macam hari mat. Yang aku pelik tu, umur 41 tu CR seorang je, tapi pasal apa semua main macam umur 41. Dan paling menyakitkan hati dan buatkan kita rasa macam nak berdumuk muka Martinez tu yang manager Portugal. Dia dah pun belah daripada Portugal. Dia kata apa habis game tak? Dia kata apa? Dia kata we played our best game versus Sepanyol. Best game kalau tak apa lawan dengan Sepanyol. Maksudnya dia nak kata sepanjang Piala Dunia ni adalah performance terbaik mereka. Hui, sakit hati mat. Tapi aku faham pasal apa dia cakap macam tu. Okey, konteks dia macam ni tau. Lawan dengan pasukan Sepanyol, kalau kita tengok daripada segi negatif saja, memang kita dapat nampak Portugal main passing belakang, Portugal tak score, Portugal tak create banyak chance. Tapi sisi positif dalam game ni untuk pasukan Portugal yang kita tak dapat nafikan adalah pasukan Portugal berjaya stop attacking pasukan Sepanyol daripada segala sudut. Boleh tengok dalam game ni Yamal
Spanyol agak tenggelam dengan Nuno Mendes dan pasukan Spanyol nampak agak buntu untuk menyerang. Mungkin dalam game ni Martinez maksudkan the best game adalah daripada segi dia boleh contain attacking pasukan Spanyol walaupun pasukan Spanyol tu kreatif. Cuma kena bagi kredit jugalah dekat Diogo Costa, keeper mereka, sebab Costa pun banyak selamatkan pasukan Portugal masa awal-awal tu. Tapi itulah aku rasa macam bila hang ada midfield sehebat macam Vitinha, Bruno, João Neves, hang main pakimbas dan hang kata tu adalah the best game hang, standards fall down. Macam mana nak cakap, macam bila hang ada pemain yang padu, contoh macam hang dapat Real Madrid, senang cerita macam ni hang jadi manager Real Madrid, tiba-tiba hang main defend, orang kata apa? Orang kata tu memang level bongok lah. Dan lagi-lagi kalah pula dalam game ni kan. Kita boleh tengok Bruno pun aku tak faham kan, bukan Bruno seorang lah, pemain-pemain lain pun sama, dapat bola panggung ke depan, CR dah lari tapi tak mau passing belakang juga. Aku geram betul lah. Dia jadi emosi kita bila sembang game ni. Dia rasa macam aku bukan fan Portugal lah, aku fan Argentina, tapi World Cup kali ni aku nak CR do better lah kan. Tapi itulah kan, memanglah kita boleh kata CR hilang. Aku rasa lepas minit 50 macam tu kita tengok CR macam dah raib dah daripada padang, memang tak nampak dah dia dalam game ni. Cuma masalah dia bukan CR seorang tak perform dalam game ni. Contoh kita boleh kata CR tak perform kalau contoh macam ni, Portugal attack kau ni, winger pun attack kau boleh cross apa semua, tapi bila dapat chance dekat CR tak score. Tu baru boleh kata CR tak perform. Tapi dalam game ni bukan setakat CR tak score, dapat bola pun tak, macam mana dia nak score. Satu lagi kalau kita tengok, aku bukanlah nak salah ke serta-serta play, tapi bagi aku ni memang masalah Roberto Martinez. Pasal apa? Kita tengok João Neves dengan Vitinha. João Neves dengan Vitinha selalu dekat PSG, depa ni bergerak macam merawak tau. Lagi-lagi Vitinha memang selalu ada free roll. Tapi dekat Portugal, depa terpaksa bergerak dalam satu sistem yang depa ni tak boleh gerak ke mana-mana. Depa kena stay je dekat bahagian tengah dan hadkan kreativiti depa. Lepas tu Bruno pula kalah perasan memang kita selalu duk marah Bruno, tapi Bruno selalu kena main dekat bawah tau, kena turun tolong defend banyak kali, lepas tu nak main counter pula semua nak harapkan Bruno. Dan satu lagi benda yang tak membantu adalah bahagian wing kanan dan juga kiri. Cukup lah mainkan itu sampai tersingkir dah Piala Dunia. Even Rafael sekali dekat belah kiri, walaupun dia banyak kali juga take on play pasukan Spain, tapi kalau perasan dua-dua winger pasukan Portugal ni depa jarang tau buat larian-larian tanpa bola. Depa hanya minta bola dan buat larian dengan bola. Sebenarnya larian tanpa bola tu sangat-sangat penting, lagi-lagi kalau hamil dengan target man yang banyak tunggu dalam kotak penalti. Bila dua pemain wing kanan dan juga kiri ni depa tak banyak buat larian untuk mengelirukan defense dan buka space, so lah kali bila depa minta bola, kanan minta bola, kiri minta bola, tengah striker pun minta bola, midfield nak passing pun depa macam clueless, sebab tengok kat depan semua tak bergerak. Itulah masalah dia. Dan pasukan Spanyol lah kali masukkan Merino, masukkan Ferran Torres, Merino boleh skor macam tu saja untuk beat pasukan Portugal. Dan yang membuatkan aku lagi sakit hati bila dah kena 1-0 tu, kita ingat Portugal akan main all out kan, tiba-tiba masukkan The Good, bukan Ronaldo tapi Bernardo Silva. Geram betul mak datang tu. Main passing belakang, siap main dribble tengok kiri kanan lagi tu. Padahal bila masa macam tu lagi 5 minit lagi nak habis, spam je bola kat atas kan. Ni dok main passing belakang, tengok santai, passing kanan kiri. Aku kalau boleh kan, tak mau kata banyak lah kan, cuma kita frust. Aku dah frust dah sebelum tu, tapi yang membuatkan aku lagi geram dalam game ni adalah bila dah kena 1-0 pun main macam tengah leading. Kalau kita compare dengan tim-tim lain, masa mereka tengah kena 1-0, kena 2-0, mereka all out attack. Tapi Portugal kata tak apa, santai, kita santai di posisi. Dah kali kalah balik awal. Betul lah kot ramalan The Simpsons kan, Portugal akan jumpa Mexico, tapi itulah bukan kat final lah, cuma jumpa kat airport. Itu geram betul lah. So sudah sembang pasal pasukan Portugal, walaupun aku kecewa lah, kita rasa macam upset lah dengan cara pasukan Portugal tersingkir. Lagi-lagi ni adalah World Cup plus Ronaldo. Dia pun sendiri bagi tahu ni adalah Piala Dunia terakhir dia, betul tak? Dan kita boleh kata official lah kot kan, yang CR akan bersara tanpa Piala Dunia. Bagi aku memang kecewa, tapi nak buat macam mana, dah Portugal pun ambil Roberto Martinez, patutnya sayang lah, memang sayang. Kita masuk ke next game lah. Aku semak tu nak sembang pasal game ni, geram. Next game USA dengan pasukan Belgium. So USA dengan pasukan Belgium kita tengok bukan dalam game, sebelum start game lagi dah jadi kontroversi bila Folarin Balogun punya red card lawan dengan pasukan Bosnia ditarik balik. Bukan ditarik balik, red card tu still ada, tapi hukuman je ditangguhkan. FIFA gunakan artikel 27 yang mana artikel 27 ni, mana-mana pemain yang kena red card, FIFA ada kuasa untuk tangguhkan dia punya hukuman. Contoh, FIFA bagi tempoh 3 bulan. Okey, kalau hang tak buat kasar lagi, hang tak akan kena hukuman. Macam itulah juga yang berlaku dekat Folarin Balogun. Kalau kita ingat, FIFA pernah gunakan benda ni dekat Cristiano Ronaldo tau. Dia pernah kena red card sebelum masuk World Cup, tapi FIFA tangguhkan red card tu, gunakan artikel 27 untuk dia main dalam World Cup. Tapi bagi aku, walaupun ramai pertikaikan isu tu, bagi aku still okey, sebab dia kena red card luar Piala Dunia. Ni kena red card dalam Piala Dunia tau. Lepas tu lagi-lagi Donald Trump kita liput Infantino pula. Lepas tu tiba-tiba kawan tu boleh main lawan dengan pasukan Belgium. Infantino siap buat statement dan pertahanan
mempertahankan keputusan dia, tapi still orang kritik keputusan FIFA untuk tangguhkan hukuman Folarin Balogun. Belgium pun marah dalam game ni. Tapi walaupun Balogun main, tak kiralah Balogun ke, Balonun ke, Balo apa-apa pula, lala kali bukan setakat tak menang, kena bantai lagi USA dalam game ni. Satu benda yang kita tak boleh nafikan adalah orang tak rate tahu pasukan Belgium dalam World Cup kali ni, tapi mereka memang konsisten. Dan Belgium masa lawan dengan pasukan USA, mereka tak startkan KDB, mereka tak startkan Lukaku, tapi macam mana mereka boleh beat pasukan US? Bagi aku ada alasan. Rudi Garcia, manager pasukan Belgium dalam game ni, tak startkan key player macam KDB dan juga Lukaku, sebab mereka tahu yang pasukan US main high intensity football. Kalau mainkan player macam Lukaku dan juga KDB, mereka ni bukanlah malas, tapi mereka ni dah berusia, dan cara mereka memang jenis bukan rajin pressing. So pasukan Belgium dalam game ni, mereka nak main high intensity football, nak counter high intensity football pasukan US juga. So benda tu lah yang membuatkan dia bench play star dia, dan dalam game ni memang game menjadi gila untuk pasukan Belgium. Yang aku paling suka dalam game ni adalah Belgium bukanlah macam main jejen pressing. Kalau kita tengok tim-tim main jejen pressing, contoh macam pasukan Liverpool dalam EPL under Jurgen Klopp, mereka akan press fully 90 minutes tau. Tapi pasukan Belgium, mereka pressing bagi aku dengan cara yang lagi bijak. Sebab pressing ni selalunya akan menjadi, dan dia akan menjimatkan tenaga. Kalau hampa tengok game pasukan US daripada first group stage lagi, US ni banyak bergantung dekat deep line playmaker tau. Mereka dapat 1-2 bola, pasti dekat pemain tengah tu lah yang akan gerakkan game. So dalam game ni, apa yang pasukan Belgium buat? Belgium paksa untuk pasukan US main cara yang Belgium nak. Belgium tutup dekat bahagian tengah, bagi player US mulakan attacking dekat bahagian kanan ataupun kiri. Bila dapat dekat bahagian kanan, play Belgium terus kepung. Dan kita boleh tengok tactical ni memang menjadi, dan US tiba-tiba nampak macam US yang bukan kita kenal berdasarkan performa mereka sebelum ni. Benda tu je yang Belgium buat. Belgium paksa untuk pasukan US tak main daripada tengah tau. Dan kita boleh tengok lepas tu memang pasukan US barai gila, kena gol demi gol, dan lepas tu siap buat mistake lagi untuk lagi baki 2 gol tu. Apapun aku kredit dekat pasukan Belgium, memang solid gila tactical, boleh beat pasukan US. Walaupun US hampir-hampir boleh comeback dengan gol free kick Tillman tu, tapi gol tu tak bagi makna bila Belgium boleh counter balik dengan 3 gol. Lukaku pun masuk dalam masa yang tepat juga untuk skor gol. So lepas ni Belgium lawan dengan pasukan Spanyol, confirm lah orang akan favouritekan Spanyol, tapi aku rasa Spanyol kena hati-hati dengan pasukan Belgium. Kita tengoklah nanti jadi macam mana. So kita masuk ke next game. Game ni lah yang orang kata gila-gila kontroversi. Argentina lawan dengan pasukan Mesir, dan Argentina berjaya comeback 3-2. Kalau hang tolak tepi kontroversi sat, bagi aku game ni memang padu gila man. Daripada kena 2-0 dan kita rasa macam Argentina dah tak ada harapan dah dalam game ni. Kita tengok ramai juga yang bersorak dengan kekalahan Argentina. Ramai juga fan Argentina yang dah frust. Aku fan Argentina tau, so aku pun masa ni aku dah frust. Aku rasa macam dah tak ada harapan lah. Ni mungkin peluang terakhir lah kita nak tengok Messi main dengan Argentina, dan Argentina main dekat Piala Dunia kali ni kan. Tapi tiba-tiba Argentina boleh sekelip mata saja comeback lawan dengan pasukan Mesir. Gol daripada Romero, gol daripada Messi, dan gol daripada Enzo Fernandez. So kita sembang game dulu. Bagi aku dalam game ni pasukan Mesir patut kita bagi tabik respect lah dekat mereka. Mereka memang susahkan pasukan, bukan susah lah, mereka memang hampir-hampir singkirkan pasukan Argentina. Daripada segi penguasaan bola, memang pasukan Argentina memang pegang game. Daripada awal lagi pun mereka pegang game, tapi kita boleh tengok shaky jugalah performa defense pasukan Argentina. Makin lama makin merisaukan pula kita tengok defense pasukan Argentina. Tak solid dalam kotak penalti, banyak sangat tak ready bila kena counter attack. Aku tak tahu lah kan, aku tengok masa group stage defense Argentina solid, tapi bila masuk dekat knockout phase ni mereka dah macam makin longoi. Tak tahu lah, takkan dah penat kan, sebab Argentina selalu main high intensity football. Mereka tim Amerika Selatan, dan pasukan Mesir boleh skor 3 gol lah dalam game ni, tapi 1 gol tu dibatalkan. Yang ni pun ramai dah kata, FIFA ni banyak Messi baik FIFA ni kan. Benda tu memang jelas foul lah kan. Bila referee check, memang ada pijak kaki dekat Lisandro Martinez. So aku rasa gol tu legit lah untuk dibatalkan. Tapi walaupun referee dalam game ni, orang kata tolong lah kan, walaupun referee dalam game ni dah bagi penalti Messi, aku tak tahu lah apa masalah Messi ni bila ambil penalti ya. Kita ingat tau, Messi pernah ada satu momen dulu, waktu tak silap aku sebelum macam era 2016 sampai 2000, sebelum 2020 macam tu lah. Masa tu Messi ada masalah tau dengan penalti. Sampai kita pernah dengar satu klip, Neymar bagi tahu Messi sendiri minta Neymar ajak ambil penalti. Kita ingat masa tu Messi antara worst penalti taker tau. Bila dapat penalti, kita tak pernah confident. Sebab penalti ni selalu orang kata macam penalti senang je kan. Cuba apa ambil tengok. Dengan pressure, dengan keeper pun dah ready nak tekang sampai mana. So kita tak boleh rendahkan pemain-pemain yang ada banyak gol penalti. Contoh macam kita tahu Cristiano Ronaldo, Harry Kane. Bagi aku bila ada pemain yang confident untuk ambil penalti, tu satu benda yang positif tau untuk satu tim tu. Dan Messi kita tengok, aku rasa macam mungkin dia dah improve penalti dah. Kita tengok 2022, majority penalti dia dapat semua dia score. Masa penalti shootout, dia pemain pertama hampir step up masa final lawan dengan pasukan Perancis untuk ambil penalti, dan benda tu masuk. Kita tengok Messi dah pandai dah teknik penalti.
Tapi World Cup kali ni bila dapat penalti, aku abang hang Messi dapat free kick, aku lagi confident daripada Messi dapat penalti. Free kick dah tengok lagi bahaya daripada penalti. Penalti dah kita tengok pembacam tak bermayar. Messi lepas habis game. Kalau kita nak kata Messi sengaja tak mau skor penalti, tak ada lah, memang nak teriak habis game sebab dia kata apa? Waktu tu dia frustkan teammate dia tak skor penalti. So tu kita kata walaupun Argentina dapat penalti, gol dibatalkan pasukan Mesir, still pasukan Mesir boleh lead 2-0 dalam game ni. Waktu ni kita rasa macam okey, Argentina akan kalah dalam game ni. Kira CR tunggu kat airport, dia dengan Messi akan macam bro, macam tu lah. Dia pun nak balik sama-sama. Tapi tiba-tiba bila tengok tiket, flight delay, Argentina tak jadi balik. So aku rasa game changer dalam game ni ada dua. Yang pertama adalah Lautaro Martinez dimasukkan. Orang duk salahkan Lautaro Martinez sebelum ni tau, tapi hang tengok import bila Lautaro Martinez masuk, dia punya gerakan dalam kotak penalti, dia punya pressing, intensity dia tak sehebat macam Julian Alvarez. Alvarez padu, tapi Lautaro Martinez dia punya intensity tu, dia punya aggression tu, benda tu lah yang diperlukan untuk pasukan Argentina sebenarnya. Dan yang kedua, game changer dalam game kali ni adalah Messi sendiri. Bila dia daripada main dekat bahagian tengah, dia main dekat wing. Padu gila mat. Bila Messi start main dekat wing nothing can stop him Dia punya cross dapat dekat kuti Romero boleh score. Lepas tu Messi sendiri score gol penyamaan dan jadi 2-2. Aku rasa macam dia sekelip mata je tau, dan memang seronok gila lah masa ni. Dan masa kita rasa game ni akan dilanjutkan ke extra time, tiba-tiba dengan satu counter attack pasukan Argentina berjaya menang dengan gol daripada Enzo Fernandez. Dan aku faham ramai fan-fan yang koyak, lagi-lagi fan Mesir cawangan Portugal koyak kan dengan pasukan Argentina boleh comeback dalam game ni. Yalah, hang dah seronok mat, hang dah tak sabar nak turun Messi dengan Argentina. Setelah sekian lama hang param nak boh depa kan, patulah lah kali Argentina comeback pula. Malu mat. Lagi-lagi aku tengoklah post dekat track kan, awal betul-betul bubuh kau-kau mat, mana where is Messi lah apa semua kan. Tiba-tiba bila Argentina menang kata Rick pula. Tapi memang ada point. Okey, kita sembang satu-satu sebab ada juga yang kata bila Pak Argentina aja aku tak sembang kan, aku tombok hang lagi aku. Kita tak boleh nafikan dalam bola sepak memang ada bias. Aku pun bukan neutral, aku manusia biasa, kita pun ada favoritism juga. Tapi aku tak ada lah macam diam sangat kan bila Pak Argentina. Aku sembang juga. Tapi itulah kan orang nak mencari kesalahan. Okey, kali ni kita sembang pasal Argentina, kita sembang in detail sikit. Satu benda yang paling aku nampak obvious dalam game ni adalah daripada segi foul kecil. Apa maksud dia? Contoh, yang ni memang aku tak setuju dengan referee lah, sebab kita nampak agak jelas dalam game ni. Contoh, sebab kita tengok pasukan Argentina memang main agresif dan Mesir pun main agresif dalam game ni. Perbezaan dia adalah bila pasukan Mesir buat foul kecil, contoh dekat tengah padang, depa pergi tolak play Argentina, depa pergi kacau bagi play Argentina terjatuh sikit, referee tiup. Tapi bila play Argentina buat benda yang sama, depa tolak play pasukan Mesir, depa kacau play pasukan Mesir, referee tak tiup pula kali ni. Benda tu memang nampak obvious sepanjang 90 minit dan aku tak nafikan benda tu. Dan yang kedua, mungkin aku agak setuju juga, iaitu gol ketiga pasukan Argentina mungkin boleh dibatalkan. Tapi aku tak setuju dengan penalty call untuk salah tu. Aku just mungkin boleh argue situasi kekasaran dalam kotak penalti masa pasukan Mesir cuba attack, dan masa tu McAllister dia macam peluk sikit. Dan masa ni kita boleh tengok ada 2 ke 3 call yang kita boleh katakan fall sebelum gol ketiga tu berlaku. Tapi referee bukan setakat tak bagi keputusan, dia VAR pun dia tak check. Dan kita tahu VAR ni dia bukan macam nak check lah, dia bukan macam tu. VAR ni akan dicek kalau contoh referee dalam studio tu depa duk rasa macam, referee dekat tengah padang ni buat silap ni. Okey, hampir check sat VAR, baru dia pergi check VAR. Tapi bila aku rasa ada 2 ke 3 call yang kemungkinan besar akan membuatkan gol tu dibatalkan, aku rasa patutlah check VAR masa tu. Even kalau contohlah kalau kita check VAR, lagi jelas kita boleh tengok benda tu tak fall, betul tak? Tapi itulah referee tak check VAR dan kita boleh tengok play pasukan Mesir, coach pasukan Mesir memang koyak gila dalam game ni. So kalau kita nak kata game ni diatur, dia sekadar gol ketiga tu sajalah. Kalau gol ketiga tu cancel pun still 2-2. Ataupun mungkin pasukan Mesir boleh dapat penalti lah sebab benda tu berlaku dalam kotak penalti, betul tak? Cuma kita sembang in detail sikit lah masa salah dijatuhkan tu kan. Kalau siapa-siapa yang kata tu penalti, aku tak tahu nak kata apa ke hang, sebab dalam World Cup kali ni banyak lagi insiden-insiden kasar daripada tu. Even masa game Switzerland dengan Colombia ada lagi insiden kasar daripada tu, tak dapat penalti, tapi kenapa Mesir perlu dapat penalti. Dan aku rasa waktu tu situasi memang 50-50 dan salah dah hilang bola. Dan aku dah cakap dah dekat hang, jangan tengok bola dekat TikTok, tengok bola dekat TV live. Ataupun kalau hang nak tengok, hang jangan macam acah-acah tengok VR, tengok klip tu saja. Waktu tu memang kita nampak salah dah hilang balance, dia dah jatuh, dan masa tu dia tap kaki dengan play pasukan Argentina dan dia jatuh. Dan aku rasa tu bukan penalti ya. Tu pendapat aku rasa tu bukan penalti. Insiden kedua yang mana orang kata Molina pergi tampak muka play pasukan Mesir, tu pun orang kata jangan tengok bola kat TikTok juga. Waktu tu dia macam nak pegang badan tapi terkena muka. Cuma itulah play pasukan Mesir patutnya berlakon sikit lah. Kalau kena sikit pun, kalau hand dive, aku rasa mungkin benda tu boleh jadi red card, tapi kena sikit je lah. Peraturan-peraturan macam ni dah dijelaskan dah dekat track, dekat TikTok ramai dah cerita dah. Tapi ikut
hang nak dengar ke tak dengar. Yang tu je lah senang cerita. Yang aku kurang setuju dengan keputusan referee dalam game ni hanyalah fully 90 minit yang masa full kecil dan juga gol ketiga pasukan Argentina. Yang tu sahaja. Kalau kita nak kata sebelum tu, yang masa Romero score, yang Messi score, kita boleh tengok tu memang comeback bagus daripada pasukan Argentina. Dan bukan mudah nak buat comeback macam tu. Tapi itulah, tim-tim Amerika Selatan memang main kasar gila mat. Tahan tak boleh nafikan benda tu. Argentina, Colombia, Brazil, Paraguay, mereka memang main kasar. Tapi itulah pasal tim-tim tak kisah sangat lah, Colombia ke, Paraguay ke, Brazil ke. Tapi Brazil tak main kasar sangat. Colombia dengan Paraguay lah banyak main kasar. Tapi orang tak sembang sangat lah sebab mereka buka Argentina kan. Bila Argentina main kasar, jadi macam tu. So apa pendapat apa boleh komen. Oh sorry, satu lagi game, Colombia dengan pasukan New Zealand. Game ni walaupun sore 0-0 tapi dia game yang berintensiti tinggi lah. Pasukan Colombia attack, masing-masing ada peluang, ada juga chance yang terkena tiang gol. Tapi itulah, lala kali pasukan New Zealand berjaya ke quarter final. Dan kali ni mereka akan jumpa Argentina. Ni first time tau mereka layak ke quarter final. Dan satu pencapaian yang baik untuk pasukan New Zealand. Sebenarnya aku kecewa bila pasukan New Zealand lepas. Aku nak Colombia lawan dengan pasukan Argentina, barulah menarik. Pertemuan tim daripada Amerika Selatan kan. Tapi sayang, kita just boleh tengok Argentina lawan dengan pasukan New Zealand saja. By the way, sorry lah aku tak review panjang game Colombia dengan Swiss sebab aku rasa aku dah terpanjang dekat game-game lain. Apa boleh komen kat bawah pendapat apa semua. So itulah video kali ni. Video kita disponsor oleh rakan penaja kita iaitu Dr. Print. Support Dr. Print dengan dapatkan baju-baju collaboration Pala Bola Studio dengan Dr. Print. Dan follow juga media sosial Dr. Print, TikTok, Facebook page dan juga Instagram mereka. Dan itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.